Jangan beli Pro2 Trust sebab anda ada banyak lagi hutang yang belum dibayar. Hutang PTPTN, hutang kad kredit, hutang rumah, hutang bisnes dan hutang dengan kawan anda. Anda berhutang dengan kawan anda tapi tak bayar. Anda tahu tak, dia sekarang betul-betul memerlukan duit tu. Entah-entah mak ayah dia sakit ke, anak dia tak sihat ke, ataupun dia sendiri yang tengah sakit. Anda tak fikir ke? Kita fikir nak tukar kereta baru je. Nak tukar-tukarlah. Tapi hutang kena bayar. Ni ada lagi satu perkara yang selalu orang hutang tapi tak bayar. Apa dia? Solat. Kalau kita beli kereta baru, tambah hutang. Dah tambah hutang, kenalah bayar. Nak bayar, kena tambah pendapatan. Bila tambah pendapatan, kenalah buat kerja tambahan. Dan bila buat kerja tambahan, mestilah penat. Bila penat, bila nak bayar hutang kereta, bila nak bayar hutang kawan, bila nak bayar hutang Allah. Patutnya sekarang ni kita bukan tambah hutang, tapi tambah amalan. What?